Nama aku Danny, seorang ambivert yang masih lagi mencari erti kewujudan diri. Bagi aku, dunia ni unik. Kadang dia nampak cukup indah untuk dinikmati, tapi pada masa yang sama, dalam sekali mata je dia boleh berubah jadi sangat keji. Tapi itulah lumrah hidup, kan? Bila aku jatuh, keluarga itulah tulang belakang yang buat aku berdiri balik. Diorang kekuatan aku. Prinsip aku senang je. Aku hargai siapa yang masih ada masa aku susah, bukan cuba masa aku senang. Kelemahan aku akui. Aku kerap kali hilang fokus, tapi setiap hari aku cuba perbaiki tujuan hidup aku. Melukis, layan movie, atau sekadar pusing tengok alam. Benda-benda ni bukan sekadar hobi, tapi cara aku jaga mentaliti supaya tak hanyut dengan tekanan. Aku juga suka kenal hati budi orang dengan lebih mendalam. Itulah cara aku rasa hidup. Visi aku jelas. Aku nak berjaya dari segi ekonomi dan jadi versi terbaik diri aku untuk keluarga. Hala tujuan aku cuma satu. Aku nak cari ketenangan. Nak ada aset, rumah sendiri, apa semua yang boleh aku miliki. Aku nak bina satu tempat yang betul-betul boleh aku panggil sebagai rumah. Inilah aku, Danny. Dan ini cerita aku. Assalamualaikum.